Jadi kalau kita nak merasai nikmat syurga yang Allah sebut dalam surah Al-Insan, maka kena jadi macam golongan abrar. Buat apa saja amal. Sedekah kah, tolong orang kah, solat kah, puasa kah, apa saja amal, mesti amal itu benar-benar tulus, ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan ada satu lagi sebenarnya kehebatan golongan abrar ni apa? Okey, pada ayat kisah Al-Abrar ni, mereka ni kalau dia memberi sesuatu, dia akan memberi yang terbaik sekali. Sebab tu dalam ayat Al-Insan Allah mengatakan mereka ini wayut'imuna ala hubbihi. Mereka sentiasa beri makan, tapi dia beri makan yang sedap, yang paling terbaik. Mengikut kemampuan lah. Tapi kalau mereka mampu, mereka akan pilih makanan yang paling terbaik dalam buat amal. Jadi inilah dipanggil nilai amal yang mereka sanggup tolong orang lain. Tapi yang dia nak beri, dia nak bagi makan ke, dia nak beri barang ke, dia akan beri yang terbaik. Inilah dua sikap yang ada pada golongan Al-Abrar. Yang pertama apa? Kalau mereka membuat kebajikan, mereka akan buat tulus ikhlas mata-mata kerana Allah. Dan mereka akan membuat yang terbaik, memberi yang terbaik.